Perbezaan body kit Honda HR-V yang modulo punya dengan RS Sport. Okay, kalau RS Sport ni dia boleh pasang dekat Honda HR-V E, V dengan RS saja. RS ni pun ada tambahan untuk RS Sport punya body kit. Kalau yang modulo punya boleh pasang dekat Honda HR-V S-Pack sahaja. Kau tengok, dia punya design dia lain sikit and warna dia warna grey kat sini. Okay, tepi dia sama je. Kalau tepi sama, cuma ni metallic, ini warna grey. And belakang dia, kalau RS Sport punya body kit, dia lagi cantik. Okay, dia punya design ni lagi cantik. Okay, kalau yang modulo, dia tepi ni sahaja. Okay, semuanya dua-dua ni kita dah tambah dengan spoiler. Kalau yang ni memang dah datang spoiler RS Sport, memang dah datang siap. Okay, cuma kalau modulo ni dia tak ada spoiler, tapi kita tambah sekali yang spoiler RS Sport. So yang mana satu menjadi pilihan korang, body kit modulo ataupun body kit HR-V RS Sport ni? Korang boleh komen kat bawah. Kalau korang berminat dengan Honda HR-V, nak dapat complete package macam ni juga, korang boleh tekan back biru kat bawah ni ataupun boleh tekan link dekat bio saya. Izul, your sis,